Kadang-kadang teringin nak makan manis tapi malas nak buat. Tengok dalam peti ais ada banyak buah. Kak Yang pun buatlah salad buah. Kak Yang guna nanas, Kak Yang guna buah mempelam ni. Hari tu Kak Syam bagi. Buah tembikai dah lama dalam peti ais. Semua buah ni Kak Yang potong. Yang boleh potong dadu, potonglah dadu. Kak Yang beli daun pudina, masukkan dalam mangkuk ke semua buah-buah ni. Buah nanas, lepas tu Kak Yang masuk buah mempelam, masukkan buah tembikai warna merah, dah ada macam-macam color. Kak Yang masukkan daun pudina, Kak Yang masukkan maple syrup. Kalau tak ada maple syrup, boleh aja madu apa-apa pun. Perah lemon, dah cukup dah seimbang dah rasa dia. Kemudian gaul lah. Nak makan macam tu boleh, nak makan sejuk-sejuk bubur dalam peti ais pun boleh. Sedap sangat bila makan tu, rasa meletup-letup je dalam mulut. Boleh cuba buat salad buah macam ni. Bukan saja sedap, cantik warna-warni kan. Jom cuba.